Cik. Wih, biawak. Biawak ada. Cik. Wih. Sini dia orang selalu ni lah. Kalau ada memang jumpa. Dia kadang-kadang orang tua ni dia ada memori dia tau. Dia akan comeback kenangan-kenangan dia dulu, lokasi dia dulu. Kot dia pernah bersihkan bendang kan. Kita akan masuk tu, semak tu. Waalaikumsalam. Tu bendang. Dia kadang memori dia ni lost tau. Bila lost tu dia akan pergi ke lokasi lama. Dia ingat memori macam tu lah. So radius ni semua saya buka ni jalan. Jalan. Dia dalam 200 orang mencari, hanya seorang atau 2 orang dia diizinkan jumpa. Hari ni saya exercise sikit lah sambil-sambil hiking. Petang saya kena balik, esok saya kerja. Sini kebanyakan rumah, hutan ni pun ni ya. Takut dia termasuk lah. Sini takut dia pergi jalan. Wih. Saya masuk ni ke semak ni jap. Saya habiskan dulu. Waalaikumsalam. Ini bendang ni nampak. Sini ada je orang, cuma kawasan semak ni kurang ni pencarian. Saya ada berjalan ada berapa kilo. Laluan saya. Bila saya marking macam ni senang, susun. Dia kena buka pencarian tu, dia kena keberangkalian. Guna perkata keberangkalian, kemungkinan. Dia tak boleh kita main agak-agak masuk kawasan. Takut dia jalan, dia ingat. Kita tak boleh fokus satu-satu tempat je. Sebab dekat jeram Tentra juga, Paci tu bekas askar. Dia boleh jalan 4 kilo lebih. Umur 83, umur 70 lebih. Cik, cari ni balik lah cik. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah urusanku ya Allah. Permudahkanlah urusanku ya Allah. Mudahkanlah urusanku ya Allah. Kita kena berdoa guys. Doa pada Allah. You all nampak macam semak biasa. Ya Allah, ini rumah orang lagi nih. Ini rumah orang. Kita tak tahu, mungkin dia pergi belakang-belakang rumah. Ini kan rumah orang nih. Wih, pak nih, takut dia tersesat malam-malam kan keluar. Kita mana tahu.
Woi, biawak ada ekor. Sal banyak sangat biawak. Dua ekor dah biawak ni. Waalaikumsalam. Kita pergi bondang ni. Ni rumah orang ni. So kita cari ke belakang sana. Dia hutan dia tumpuk-tumpuk tau. Sini rumah orang, belakang dia hutan lagi. Jadi kita fokus kawasan semak. Situ pun nak kena tengok juga tuh. Sana. Sekarang ni kita habiskan yang ini juga belakang rumah dia. Assalamualaikum Zal. Waalaikumsalam. Siap buat live ni pasal just tak turun ke cari orang. Jadi siap buat live lah ni. Dia bukan hutan, kawasan kampung tau. Dia tapi banyak semak-semak macam tu. So saya kena cek satu-satu kawasan semak ni. Belakang-belakang rumah. Radius pada lokasi apa nama air. Ini kebun orang. Bukan di longkang. Mungkin orang kampung dah cari ke apa semua kan. Daripada sana saya pusing habis. Waalaikumsalam. Oh tuh, balik tuh. Sini ada kesan. Carian. Dia kadang-kadang orang tua ni bila dia tua dia akan masuk hutan tau. Dia akan terpanggil-panggil berjalan. Ya Allah. Cik, cari ni jangan kita terjejet sangat, dia relax ya. Waalaikumsalam, thank you yang komen tag eh. Takut memang dia keluar tapi tersilap jalan. Ayah. Oke, sungai ini bomba cari sini.
Dia cari pusing-pusing sini. So saya akan masuk lagi sini. Saya habiskan dulu semua kawasan nih. Ini semua udah buat pencarian nih. Kalau kata betul jatuh sini timbul lah sini. Tapi tak ada apa. Kita cari sana lagi. Pak Ciu itu umur 83 tahun. Dia bekas askar. Di sini kan. Nanti lepas sana saya akan masuk sini pula. Kita habiskan satu site dulu. Tuh hutan sana tuh. Dia kadang-kadang kita takut dia orang tua. Macam takut kena panggil lah apa. Ini untuk bendang tau namanya. Air bendang. So saya akan masuk sana pula tuh. Takut dia ikut lorong-lorong berjalan. Kita mana tahu. Belum, dok mencari lah ni. Kalau dah jumpa tu saya tak buat live ni. Saya ada balik kalau tak jumpa. Tapi saya masuk sini pula hutan-hutan ni. Lepas tu pusing sana, sini pula habiskan sampai sana. Kalau saya dah cari sini, dah clean kawasan ni bermakna dia tak ada kat sini lah, kawasan luar. So nak puaskan hati tu kena cek. Saya masuk ni pula. Takut dia ikut sana, kami jalan merayap. Cara dia mencari macam ni lah, bukan reduce. Walaupun kita tak pasti sama ada dia ada kata ada, kena cek. Kena cek dia. Mungkin jauh daripada lokasi kita tak tahu kan. Kita starting daripada belakang sana. Kalau kita tengok macam dekat. Cari uang hilang. You all follow lah. Biasa saya akan carilah ni ada rumah uang ni. Sebab dah 5 hari ke 6 hari macam tu lah. Dia kalau jatuh sini nampak dah. Ya. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah dah jumpa. Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang kampung panggil bomba. Kat sini dah meninggal Saya tak tunjuk untuk menjaga aib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah ya Tuhanku. Patutlah 2-3 hari ni saya terpanggil lah. Saya kata ya Allah semalam saya nak cuti. Saya nak cuti ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Panggil orang kampung saya akan tiup whistle
Allahu Akbar. Bila anak mataku terbuka luas, aura itu pasti datang sendiri guys. Allah. Alhamdulillah, tak sia-sia saya datang ke sini 2 hari. Kita sedekahkan Al-Fatihah pada orang kampung. Tolong panggil pihak berkuasa. Bomba. 1 jasad telah ditemui ya. 1 jasad telah ditemui. 1 jasad telah ditemui di kawasan ini. Allahu Akbar. Okey. Tempat jumpa kain sana. Jalan raya utama ni. Kawasan semak ni. Ya Allah ya Tuhanku. Tolong ikut guys mana part-part yang okey. Alhamdulillah dah jumpa. Bang. Okey guys saya pun tak bawa kain ni, saya tak nak usik. Bayangkan guys, saya dah bagi tahu dah. Itu jalan utama. Saya dah bagi tahu dah pencarian Tuhan, luaskan pencarian. Luaskan pencarian Saya dah bagi tahu sana. Jalan utama tu jangan fokus ke sungai tu hari. Tolong buat carian dekat luar. Buka radius. Saya kata buka radius ke sana guys. Buka radius. Tak tahulah berapa kali dah saya jumpa macam ni guys. Selepas asar saya masuk. Allahu Akbar. Dah jumpa. Tolong call keluarga ketua kampung semua. Ya, ikut rumah tu belakang. Saya ada bagi tahu dah. Tolong buka radius. Jangan fokus kat sungai 50. 30, 60. Allahu Akbar ya Allah ya Tuhanku. Terima kasih ya Allah. Saya tak boleh zoom ke sana guys Sesiapa yang datang ke kawasan ni, saya seal terus. Kalau buat live datang ke kawasan ini, tolong jangan fokus ke arah jenazah Tutup terus. Allahu Akbar. Bau tak naik Bukan senang nak cari orang Saya ada kata, semalam saya telefon saya punya bos. Bos, saya nak cuti bos. Pukul 11 malam saya on the way. Saya on the way ke lokasi. Saya kata, saya nak cari. Ya, seorang dia. Dah meninggal lah. Saya tak boleh buka view guys Saya tak boleh buka guys. Belakang rumah orang dia, rumah kosong. Saya ada pesan dah masa saya naik kotak. Tolong luaskan pencarian. Jangan fokus kat sungai. Sekejap Saya telefon dulu jap. Dah jumpa. Ikut kawasan ni. Allahu Akbar ya Allah ya Tuhan, Kau permudahkanlah pengurusan ya Allah. Saya telefon kawan saya bomba jap. Jumpa tu. Ya. Tu, ambil kain. Jangan ambil video. Jangan ambil gambar. Ambil kain, tutup dulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, sahabat apa khabar? Okey, hang ada tengok tak live saya? Dah jumpa dah. Dekat Tikam Batu. Dah jumpa dah. Baru saya jumpa. Oh, dah meninggal lah. Tolong tolong kerahkan anggota bomba semua sinilah. Dah meninggal lah. Alright. Dah jumpa dah. Saya jumpa tadi. Saya baru datang pagi tadi. Lebih kurang radius dalam tepi jalan tu lebih kurang dalam 200 meter daripada jalan. 250 meter. Tepi jalan sana. Okey, beres. Nanti beritahu dah. Tolong bawa sini. Okey Alright. Okey guys Saya telefon sahabat saya bomba tu. Bomba Sungai Petani.
Pak Andrim. Itu sahabat saya ada telefon, saya kata maklumkan. Allahu Akbar. Memang satu jasad dijumpai di kawasan Tikam Batu, berhampiran rumah penduduk belakang rumah. Allahu Akbar, ya Allah. Jumpa dah. Tapi pastikan siapa yang berdamai sini. Tuh. Jangan apa namanya nih. Tak apa. Kalau boleh ambil kain tutup dulu sebelum pihak berkuasa sampai. Ada kain apa tak? Depa jumpa dah. Ambil kain batik. Siapa pun tak bawa kain batik. Tutup dulu. Dik, tengok dia. Jangan siapa ambil gambar buat video kawasan ni. Sil terus. Jumpa dah bang? Jumpa. Saya jumpa tadi. Tak apa, yang penting jumpa. Saya doa tadi semalam saya gerak, saya kata ya Allah, saya cuti 2 hari. Malam dan hari ini saya kata ya Allah, turunlah. Tahu pelan-pelan dah jumpa dah. Tuh, confirm Betul. Confirm Ambil kain batik tutup dulu jasad. Dik, azan dulu dik. Siapa yang senang azan dulu? Azan dulu. Jangan ambil gambar video atau something. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan ambil gambar Sedih guys. Saya azan putar. Sedih ya. Kes yang sama saya dah beritahu. Dia main kat belakang. Kat mana? Dia tersasar. Dia kata turunlah. Semalam saya dapat saya ada turun. Dah jumpa dah. Jangan ambil gambar. Saya pun tak ambil gambar. Banyak hari dah kan dia ni. Semalam saya cuti, saya kata dia kata informkan, turunlah. Jangan ambil gambar, ambil kain. Yang jangan main kat. Yang tahu main kat mana? Tak, saya memang akan buat carian, saya akan buka semua. Saya tak skip ya, saya akan masuk semua. Bermakna kalau dia hilang situ penanda, Cari sampai belakang. saya akan buka radio sampai 5 kilo. Dia main kat mana dia turun. Jangan ambil gambar. Jangan tunjuk. Please. Minta maaf, tak boleh ambil gambar. Nah. Tak boleh ambil gambar Hari. Ada kain tutup dulu. Tak apa. Lindung. Kain tu. Ya. Lindung. Okey. Kau ni ada kain. Tutup bang. Ni. Hari. Jangan sentuh. Dia ambil lindung melana. Allahu Akbar. Okey guys Tutup je bang, tutup. Okey, biar bomba. Tunggu bomba. Saya ada telefon bomba dah. Anak dia. Okey. Allahu Akbar. Okey, tu dah tutup dah. Saya ada tutup, saya bagi view tapi dah tutup. Tuh. Dah tutup dah. Confirm Confirm. Jasad. Okey. Saya bukan dah ada 2 orang saksi ya. Okey. Ya Allah ya Tuhanku. Bukan senang nak cari orang tau. Daripada mendang tengok ada Banyak kali dah jumpa macam ni. Tu Betul-betul lah. Saya daripada sana tadi, saya starting, saya kata mesti ya Allah ya Tuhanku. Saya tadi pemudahkanlah urusan saya awal jumpa. Sebab saya nak jumpa ni, saya nak balik awal. Saya kejar. rezeki jumpa orang. Ya Allah. Okey guys. Betul tak? Apa nak tangkap itu hayat dia naik Tak, saya daripada Putrajaya. Saya mai banyak fan saya. Dia kata mention ada yang buat live tu, saya ada naik kotak dari tu hari 2 hari lepas. Saya kata adik tu tolong luaskan pencarian, jangan fokus kat sungai. Saya kata 40-60 tolong cari. Itulah dia jalan no. Dia tak boleh. Orang tua ni kalau umur dah 83 tahun, ada ni. dia jenis yang tak boleh duduk diam. Bukan anak tak jaga tau. Kadang-kadang zaman muda dia pergi bendang tau. Kita ingat. Jadi memori dia tu dia akan ingat. Dia ingat balik. Macam tu. Ya Allah pak cik. Jadi nak cari dia tu kita kena jadi macam dia. Kita ikut balik cara dia. Okey, kita ingat memori dia balik. Abang Rono jumpa. Tak memang cari. Datang sini mai sini memang cari, bukan ronda. Kami tengok live. Alhamdulillah jumpa dah. Tengok live tadi. Tengok. Ada nampak tak? Tak tunjukkan. Terus saya skip. Tak tunjuk abang kata. Ah. Bang apa tu kan? Azan kan? Biasa kalau kita jumpa macam saya takkan ambil gambar, tak nak viralkan gambar. Tak ada live. Okey.
Ba, saya live tapi saya tak tunjuk pun, tak nampak. Tunjuk dengan amak-amak tak ya. Ah. Okey, okey, okey. Kita jangan apa nak view bertahap tu ah. Ya bang. Hormat Oh. bang. Masih banyak bang tu Ini taruh ya. Oh iya, alhamdulillah. Yang penting jumpa. Tak kisah dalam keadaan. Yang penting jumpa. Ya. Tu jumpa dengan abang tadi kita menyembang sana. Saya kata tak perlu, saya minta izin buat live tadi. Tak apa. Tak apa jangan sampai tunjuk. Tak tunjuk. Saya tutup Jangan dulu. sampai macam tu. Kau tutuplah dulu. Saya ada telefon bomba tadi. Ceko je. Sungai Petani. Saya OTS pun dah kepala. Okey, alhamdulillah. Tak apa, yang penting settle. Saya pun senang hati nak balik. Terima kasih bang. Okey guys So saya tak nak dekat-dekat situ, biar pihak berkuasa yang uruskan. Untuk menghormati keadaan, cuma saya live untuk sembang-sembang you all lah. Untuk makluman pada sahabat-sahabat semua, satu jasad telah ditemui di kampung masjid. Kampung masjid. Sini kampung masjid apa? Tikam Batu. Tikam Batu, Sungai Petani, Kedah. Alhamdulillah, semalam saya gerak pukul 9 malam. 9 malam saya turun sampai sini tadi dalam subuh. Lepas subuh makan. Pukul 9 tadi saya sembang dengan anak pada arwah, abang dia. Saya kata saya minta izin untuk buat live, saya nak buat cari. Saya nak minta izin. Macam tu. So alhamdulillah. Ya Allah Tuhanku. Alhamdulillah guys. Semalam saya dah lain macam tau. Saya kata boleh jumpa ni, boleh jumpa. Turun. Macam saya dapat aura. Turun. So bila saya cari itu, you all jangan fikir saya nak minta gift tau. Saya akan buat kerja saya. Bila saya sampai itu, saya akan buat kerja saya. Saya tak meminta-minta. Tadi ada cadangkan bagi QR. Saya tak nak QR guys. Cukup you all seorang satu scene untuk backup minyak saya balik je. Itu saja nak minta. Sebab pengorbanan saya cuti ni, cuti rehat. Saya ambil cuti rehat semalam dan hari ini 2 hari untuk nak settlekan kes ni. Alhamdulillah guys, dengan izin Allah dapat jumpa arwah. Dah meninggal lah. Dia mungkin kelaparan lah, Dia tak larat. Dia tak larat jalan. Sabah. Boleh follow lah Jasina Sanculu. Jas. Tadi saya masuk sana tu sebab dia macam ni kak. Kami pun nak dekat yang rumah belah tu ya. Kami loh ni. Umur Belakang ni. Dia macam ni kak. Kalau saya dah turun, saya dah buat pencarian 100%, 5 kilo radius. Kalau tak jumpa bermakna dia keluar lokasi. Kalau sungai ni, dia tak ada situ dah. kalau sungai ni, dia orang buat pencarian dalam masa 24 jam, kata betul-betul dia jatuh situ, dia timbul dah. Dia timbul dah. Tapi tak ada. Jadi persoalan dia pergi mana? Dia pun anda sana kain. Bermana kain tu, saya buka radius kena buka. Baru boleh jumpa. Kainnya sana. Yes. Sana. Okay guys So itulah. Dah jumpa, alhamdulillah. Saya pun seronok lah balik macam ni. Bari tak kerja. Tu. Tu kain tu tutup tu, saya tak nak bagi macam ni je. Ya, ya. So Hari Minggu dah. okey bang Abang dia rutin motor apa bang? Tak ada, baru starting. Saya parking kereta hujung sana. Oh, bakit dekat Sebab dekat ban tu kan, dekat ban tu yang tengah buat rumah tu. Aha. Parking sebab saya nak habiskan ni dulu. Ingat sampai saya jalan sana tak jumpa, saya pergi ke sana pula. Ayah, pakcik sudah kot. Pupu pak makan. Pemanakan. Yang penting jumpa lah. Yang penting jumpa. Tu. jumpa. Tak nak jumpa dengan abang dia naik motor skuter tu. Anak-anak arwah ni. Sembang dengan dia. Alhamdulillah adalah jumpa. Tapi kalau macam ni, kalau time SAR ni masih lagi dalam operasi, kadang-kadang saya tak masuk sebab takut mengganggu siasatan. Biar pergi depa habis. Biar depa habis baru saya masuk. Macam tu. Tak apa, dah tutup dah. Dah tutup tu tak ada masalah. Daripada jauh nampak mai tadi, saya kata elok kamera depan jumpa. Macam yang kes dekat Jeram. Macam ni juga. Dia kata 70 lebih umur, tak boleh nak jalan jauh. Kita target dia tak boleh jalan. Ini tak jauh ni, tapi sebab dia penat menyeberangi bendang ni. Dia penat berjalan ni. Dia main turun sana aku. Dia sebenarnya ni, dia ada memori dia zaman-zaman dulu lepas pencen, mungkin dia pergi bendang. Dia ingat balik kenangan-kenangan dia ni. Dia mai, sebab tu kita kena menelusuri balik. Tengok. Mana hilang. Saya tak tunjukkan Saya tak tunjukkan untuk tak nak mengganggu siasatan. Allahu Akbar. Alhamdulillah guys
tadi yang bagi pause tu thank you. Agak ada berapa meninggal itu pasal meninggal kenapa apa itu saya tak boleh komen. Itu biar postmortem yang jawab. Situ saya tak boleh jawab. Dia meninggal pasal apa jangan tanya. Oh, boleh mai. Tak apalah. Boleh damai dah. Abang ni Tak apa, polis damai dah. Polis damai dah. Apa? Tadi pun saya ada telefon bomba. InsyaAllah. Forensik datang bomba. So thank you.